marilah kita panjatkan rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada pagi yang syahdu ini kita dapat berkumpul dalam sebuah majlis yang penuh bermakna, majlis perpisahan lambaian kasih junjungan budi Tuan Pengetua yang kita kasihi, yang akan berpindah ke sekolah yang baru SMK Tanah Merah 2 bagi meneruskan khidmat bakti dalam dunia pendidikan. Saya selaku pengurusi KJSS untuk tahun 2025 mewakili seluruh warga SMK Kumanas ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan yang telah Tuan Pengetua curahkan sepanjang berada di sekolah ini. Tuan Pengetua bukan sekadar seorang pemimpin, bahkan juga pemimpin, insan yang penyayang, tempat kami mencurahkan rasa dan mendapatkan khidmat nasihat, serta menjadi penyuluh arah dalam pelbagai keadaan. Di bawah kepimpinan Tuan Pengetua Encik Izani, sekolah kita semakin maju bukan sahaja dari segi akademik dan kurikulum, malah juga dari segi sosial, disiplin dan hubungan silaturahim sesama warga sekolah. Alhamdulillah. Walaupun berat hati untuk melepaskan Tuan Pengetua, namun kami reda dan perpindahan ini merupakan satu rezeki dan peluang untuk Tuan Pengetua terus menyumbang ilmu dan kepakaran di tempat yang baru nanti. Kami mendoakan agar Tuan terus menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya Majlis Panjangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Majlis Ramadhani. Terima kasih Pengetua Majlis yang berusaha mengangkat Tuan Pengetua sampai Kumanas, Encik Izani bin Abdullah, yang berusaha penanganan Dewan Murid Encik Muhammad Azani bin Hamid, yang berusaha penanganan Kurikul Tuan Rasulullah bin Hamid, yang berusaha naik anak dua pendidik Encik Aisyah, yang berusaha barisan guru kanan, kaunselor, guru-guru, seterusnya anak-anak pelajar kelas yang dikasihi sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi limpah kuliah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi yang indah ini. Dan tidak berbicara, menjunjung adat yang datang disambut yang berdiri-diri. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang diraihkan Encik Izani bin Abdullah, mantan Pengetua SMK Kumanas, untuk menyampaikan bingkisan kata kenangan buat yang ditinggalkan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudari pengacara majlis, teacher Akhirat Datuk Sulaiman, yang berusaha barisan perwakilan PKP Cikgu Muhammad Fauzan bin Hasan, PKH Cikgu Muhammad Azali bin Syahmid, PKK Cikgu Saluna bin Syahmid, barisan guru-guru kanan, rakan-rakan guru, tidak lupa kepada Encik Isamuddin, LYDP, PIBG sekolah kita, mewakili PIBG. Seterusnya anak pelajar yang cikgu kasihi dan cikgu sayang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kelas di hatiku. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini anak-anak dengan cuaca yang cukup hening, damai, seolah-olah merahmati majlis yang pihak sekolah adakan pada pagi ini. Majlis Selamat Kasih Budi Budi bagi meraihkan pertukaran cikgu ke sekolah baru ke SMP Tanggal 2. Hadirin yang berhormat sekalian, alhamdulillah pada hari yang bermakna ini bukan mudah untuk saya nak melepaskan ucapan perpisahan setelah sekian lama memanjang cerita, mencorak kenangan dan membina keluarga di bumi tercinta, iaitu di SMP Bolanas ini. Mekar mawar takkan selamanya mewangi dalaman. Ada musim ia gugur, ada ketika ia pergi. Namun harum kasih yang ditabur tidak akan padam, kekal dalam hati meniti hari. Saya mulakan ucapan ini dengan setulus penghargaan kepada semua warga SMP Bolanas, para pentadbir, guru-guru yang berdedikasi, staf sokongan yang banyak membantu, yang berdedikasi, yang setia, dan para pelajar yang menjadi nadi kecemerlangan SMP Bolanas. Tidak lupa juga kepada pihak PIBG dan PIDKS sekolah ini yang amat membantu, yang banyak memberikan komitmen kerjasama, membina jaringan kerjasama yang mantap dengan pihak sekolah semenjak saya berada di sekolah ini. Dan saya harap momentum jaringan kerjasama di antara pihak PIBG ini dapat diteruskan dengan pihak pengurusan yang ada. Anak pelajar yang cikgu kasih sekalian, sejak mula berbakti di SMP Bolanas, saya disambut dengan tangan terbuka dan hati yang ikhlas. Kita bersama menghadapi cabaran pendidikan. Kita bersama menghadapi berbagai rintangan, mengorak langkah menuju kecemerlangan dan membentuk satu komuniti sekolah yang penuh kasih dan hormat. Namun seperti mana pepatah Melayu berbunyi, patah tumbuh hilang berganti, yang pergi meninggalkan bakti, yang tinggal teruskan misi, agar madrasah ini kekal dihormati. Kini tiba masanya saya melangkah, mengorak langkah bertugas
tempat bertugas di SMK Tanah Merah 2 dalam PPD Tanah Merah dalam daerah tempat tinggal saya atas tekanan faktor kesihatan. Dan di sekolah baru ini juga membawa amanah baru dan kabar baru. Pemegirian saya ini bukanlah kerana saya ingin menjauh, tetapi kerana tugas menuntut langkah kerjaya yang perlu diteruskan. Saya percaya dimanapun saya berada nanti, nama SNU Pulanas tetap tersemak kukuh dalam jiwa dan doa saya. Di kesempatan ini, anak-anak dan semua rakan-rakan guru serta IKP yang dikasih sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf atas segala kekhilafan, tutur kata yang mungkin menggoris atau keputusan yang pernah menimbulkan rasa kurang senang. Ketahuilah bahawa semua itu lahir dari tanggungjawab, bukan dari rasa benci atau menjauhkan diri. Dia anak-anak saya cuba untuk tidak rasa berbau sedih. Tapi inilah bila dalam majlis ini dia tak lagi. Bagaimanapun bila jiwa kita tersentuh, kita akan rasa sedih lah. Langit tak selalunya cerah, laut tak selalunya tenang, namun hati yang ikhlas Saja.